Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 18 Mac bersama saya Al-Muhsin Muhammad Noor dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Lebih 300 syahid, Netanyahu menggila. Juga 15 tahanan yang tidak boleh kembali ke Palestin dibawa ke Malaysia. Israel kembali memperhebat genosidnya di seluruh Gaza sehingga meragut lebih 300 nyawa orang awam dalam serangan awal pagi tadi. Dengan nada bongkak, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengaku telah mengarahkan tenteranya untuk mempertingkat serangan udara sebagai tekanan kepada Hamas yang enggan melanjutkan fasa pertama gencatan senjata. Kebiadaban Zionis semakin tidak terkawal apabila serangan udara itu menyasarkan kemah pelarian dan sekolah yang menempatkan rakyat Gaza di utara, tengah dan selatan wilayah itu. Lebih kejam serangan itu dilancar sebelum subuh ketika penduduk sedang nyenyak tidur dan rakyat Gaza tidak menyangka mereka akan dikejutkan dengan serangan hebat seumpama itu pada bulan Ramadan. Menurut sumber rasmi, 300 nyawa yang melayang itu kebanyakannya adalah wanita dan kanak-kanak, manakala ramai lagi mangsa dilapor tertimbus di bawah runtuhan. Sementara itu, video dikongsi AFP membuktikan sisi binatang Zionis yang sudah merancang serangan besar-besaran itu sejak dari awal. Ketua Tentera Israel yang baru dilantik, Eyal Zamir bersama Ketua Agensi Keselamatan Shin Bet, Ronen Bar, mengetuai serangan tersebut dari pusat operasi bawah tanah. AS dalam pada itu menyalahkan Hamas kerana enggan membebaskan baki tebusan dalam tawaran lanjutan gencatan senjata dan mendakwa Hamas sengaja memilih untuk berperang. Hamas bagaimanapun mematuhi semua syarat fasa satu perjanjian, sebaliknya Israel yang disokong pentadbiran Trump enggan melangkah ke fasa kedua gencatan senjata. Sementara itu, Israel mendakwa kononnya mereka tidak melanggar sebarang perjanjian gencatan senjata. Katanya perjanjian itu sudah berakhir 2 minggu lalu dan serangan brutal awal pagi itu juga dikatakan mendapat lampu hijau Donald Trump. Trump dilapor menyokong tindakan Tel Aviv yang melakukan lebih 30 serangan udara di Gaza. Benjamin Netanyahu mengarahkan serangan terkeji itu selepas mendakwa rundingan gencatan senjata tidak berjalan seperti yang dikehendaki kerajaan rejim dan mereka kononnya mempunyai hak untuk membakar Gaza. Netanyahu akan menyerang Gaza sesuka hati kerana sentiasa merasakan mendapat lampu hijau daripada White House untuk setiap tindakan jahat mereka. Israel dilapor sedang merancang pencerobohan baharu dalam serangan terbaru ini. Ia apabila tentera rejim melancarkan serangan di kebanyakan kawasan sempadan Gaza Israel dari utara ke selatan. Ia bukan untuk menunjukkan kekuatan tetapi mahu meningkatkan pencerobohan. Sebelum ini, Israel dan Amerika enggan meneruskan fasa kedua gencatan senjata kerana mahu melanjutkan fasa pertama bagi membolehkan semua tebusannya dibebaskan. Tindakan licik penjahat itu bagaimanapun ditentang Hamas. Bagaikan deja vu, rakyat Gaza di beberapa kawasan diarah untuk berpindah segera sebelum ia bertukar menjadi zon tempur yang paling berbahaya. Arahan itu sama seperti yang berlaku dalam tempoh 15 bulan perang. Antara kawasan yang disenaraikan sebagai zon bahaya adalah Beit Hanun, Khirbet Khuza'ah, Abasan Al-Kabira dan Abasa Al-Jadidah. Jurucakap tentera Israel berkata orang awam di kawasan panas ini perlu berpindah ke barat Gaza City atau Khan Yunis. Ancaman Israel ini disifatkan satu perangkap kerana zon yang kononnya selamat itu tidak terkecuali daripada serangan Zionis. Ketika rakyat Gaza yang cedera bergelut untuk mendapatkan rawatan, Menteri Pertahanan Israel, Israel Katz, mengarahkan lintasan Rafah dari Gaza ke Mesir ditutup kepada pesakit yang ingin mendapatkan rawatan di luar. Sekatan itu dibuat bagi memberi tekanan kepada Hamas. Sejak gencatan senjata berkuat kuasa pada 19 Januari lalu, puluhan rakyat Palestin yang cedera dan sakit keluar dari Gaza menerusi lintasan Rafah, manakala ribuan lagi mendapatkan rawatan di luar negara. Serangan terhadap petugas kemanusiaan yang berusaha menyampaikan bantuan kemanusiaan ialah jenayah yang tidak boleh diterima dan dikecam oleh seluruh masyarakat dunia.
Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar merakamkan rasa duka cita dan mengutuk keras terhadap insiden tragis yang menimpa petugas kemanusiaan Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia MAPIM dalam kejadian Sabtu lepas. Dalam kenyataannya, Datuk Dr. Muhammad Naim berkata tindakan kejam dan tidak berperi kemanusiaan itu jelas melanggar prinsip asas kemanusiaan. Tindakan Israel ini katanya pelanggaran nyata terhadap undang-undang antarabangsa dan Konvensyen Geneva yang secara jelas melindungi petugas kemanusiaan dalam zon peperangan. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata agensi di bawah Menteri di Jabatan Perdana Menteri akan terus membantu Palestin dan pada masa yang sama, dunia juga tidak boleh berdiam diri terhadap kekejaman berterusan ini hanya menambah penderitaan rakyat Palestin yang sudah sekian lama tertindas. Beliau menggesa rakyat Malaysia agar terus berdoa serta membaca kunut nazilah demi kemenangan Palestin dan terus memberikan sokongan kepada perjuangan mereka. Rakyat Malaysia juga diseru bersama-sama mendoakan kesejahteraan dan keselamatan rakyat Palestin serta semua petugas kemanusiaan yang berjuang demi membantu mereka. Sabtu lepas, 8 petugas kemanusiaan MAPIM maut dalam serangan udara oleh rejim Israel di Beit Lahia, Utara Gaza. Ketua Pegawai Eksekutif MAPIM Datuk Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi memaklumkan serangan berlaku pukul 1.30 tengah hari ketika petugas berkenaan sedang mendirikan kemah untuk menempatkan keluarga yang kehilangan tempat tinggal akibat serangan berterusan Israel. Dan pastinya pihak rejim ini dia tahu bahawa yang diserang itu adalah penduduk awam. Yang diserang itu adalah petugas-petugas daripada Badan Kemanusiaan Malaysia dan juga daripada Al-Khair mendirikan kemah untuk penempatan sementara, dan ini membuktikan bahawa rejim ini bertindak secara zalim dan secara kebinatangan. 8 petugas kemanusiaan terkorban dikenal pasti sebagai Mahmud Yahya As-Sarraj, Bilal Hossam Oqila, Mahmud Samir Oselim, Mahmud Khalid Oselim, Muhammad Al-Ghafir, Hazim Gharib, Bilal Abu Matar dan Ahmad Hamad, dengan kesemuanya ialah warga Palestin. Malaysia sedia menerima 15 tawanan perang rakyat Palestin antara syarat ditetapkan dalam perjanjian gencatan senjata di Gaza. Menteri Luar Datuk Seri Muhammad Hassan berkata ada dalam kalangan mereka ditahan Israel tanpa bicara sejak lebih 20 tahun dan jika dibebaskan mereka tidak lagi dibenarkan pulang ke kampung halaman di Palestin. Tapi mereka tak boleh balik ke Gaza. Jadi kita kena buat cara untuk kita membagi-bagikan antara sesama negara anggota OIC untuk kita bawa balik ke negeri masing-masing dan kita mampu dapat 15 orang, tak apalah. Sebagai tanda rupa, jangan kita tak ambil bahagian. Bukan nak bawa beratus-ratus orang pun macam Turki dan juga di Egypt, ya, macam di Jordan, macam di Lebanon. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Penutupan Program Nuzul Quran. Datuk Seri Muhammad berkata sebagai negara yang mendukung perjuangan rakyat Palestin sejak sekian lama, Malaysia sedia menerima pejuang terbabit. Katanya Wisma Putra sedang berunding dan memperhalusi perkara ini dan akan menghantar pasukan untuk melihat mereka yang mahu dipilih datang ke sini. Selepas ini, Al-Quran kalis api tidak hangus dibakar tetapi dicetak berjuta lagi. Penghinaan terhadap agama Islam sememangnya tidak boleh diterima sama sekali. Kemuncak kemarahan apabila Al-Quran dibakar secara terang-terangan di khalayak umum di Denmark dan Sweden. Perbuatan keji itu menyebabkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim lantang menegaskan bahawa Malaysia tidak akan berdiam diri, malah akan bertindak balas, bukan dengan kekerasan tetapi akan mencetak dan mengedar sejuta Al-Quran ke seluruh dunia kerana sesungguhnya Al-Quran itu terlalu suci untuk dicemari dengan perbuatan jahat. Ikuti laporan yang disediakan Syahira Sukri sempena Nuzul Al-Quran. We will send to every Muslim and non-Muslim country with translation. Pengedaran Al-Quran tersebut adalah untuk menambah nilai kepada penghayatan Islam, sekaligus dapat mengekang pengaruh Islamofobia dan kebencian terhadap agama suci itu. Usaha tersebut dilihat sebagai salah satu cara mempertahankan Islam di mata dunia. Perkara terbabit disambut baik Kompleks Nasrul Quran yang mencetak serta mengedarkannya ke seluruh dunia. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Nasrul Quran, Datuk Abdul Latif Mirasa,
Kini mereka memasuki fasa ketiga pengedaran Al-Quran di mana ia telah dijalankan sejak 2023 dan sebanyak 10 buah negara telah menerima kalamullah itu beserta terjemahan negara masing-masing. Dengan pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam menggerakkan satu usaha mencetak Quran 1 juta setelah kita lihat tentang peristiwa pembakaran di Sweden ni, maka ini telah berkembang, alhamdulillah. Jadi dalam 2 tahun ini telah hampir siap 20 bahasa, 23 bahasa. InsyaAllah sampai hujung tahun ini kita akan lengkap 30 bahasa. Tapi Yayasan itu akan terus akan membuat terjemahan hingga 50 bahasa. Jelasnya lagi, pengedaran Al-Quran ke negara luar dilihat akan disambut baik kerana ia turut memasukkan unsur seni atau motif yang melambangkan sesebuah negara pada kertas yang dicetak. Secara halusnya, ia diharap menarik perhatian orang bukan Islam untuk melihat karya seni yang cantik dan kemudiannya berusaha memahami isi kandungannya yang indah serta dapat mengamalkannya dalam kehidupan seharian mereka. Sangat appreciate. Sebab itu macam contohnya macam PMX serah Quran dan juga Timbalan Perdana Menteri Datuk Zahid bila serah Quran di Cambodia dan Perdana Menteri dia orang terasa hebat kerana Quran menggunakan motif-motif dan warna tempatan. Dia orang sangat suka Jadi kita yang pentingnya kita bukan suka kepada orang Islam dan bukan Islam. Kita hendak dia orang faham isi kandungan Quran dan ini akan membuatkan satu pemahaman yang baik terhadap Islam. Inilah dikatakan dendam terindah apabila pembenci Islam memahami isi kandungan sebenar kitab suci itu, maka terbit sifat menghormati Islam. Inilah jarum halus yang cuba disebar luas di seluruh dunia. Apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Surah Al-Isra ayat 7, jika kamu berbuat baik, berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Perkara ini juga boleh dipraktikkan dalam negara. Berikutan baru-baru ini timbul isu di mana ada pihak yang menyentuh 3R. Sementara itu, menurut penyalin Mushaf Al-Quran yang juga pengarah projek kaligrafi Nashrul Quran, Abdul Baki Abu Bakar, pekerjaannya kini membuatkan dirinya lebih faham, sabar dan tenang selain menghargai setiap perkataan yang ada di dalam Al-Quran. Memang dia satu ibadah. Jadi sebab dia sunnah dan digalakkan oleh Rasulullah sendiri untuk kita menulis. Yang penting sekali itu kita dapat kesabaran dan ketenangan ketika kita menulis ayat Al-Quran ini. Selain itu, katanya dengan menyalin Mushaf Al-Quran, dia juga dapat melupakan masalah yang ada dan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap penulisannya agar tiada kesalahan yang dilakukan. Pendekatan tersebut dapat mendidik jiwa individu yang berkecimpung dalam bidang ini serta dapat membaiki akidah dan akhlak ke arah yang lebih baik. Kebebasan bersuara bukanlah tiket untuk menghina ataupun mengeji mana-mana agama. Namun kita sebagai umat Islam perlulah menjadikan kitab suci Al-Quran sebagai panduan hidup sepanjang hayat bagi menjaga akhlak serta akidah dan tidak mencemarkan nama baik Islam dengan perbuatan yang tidak sepatutnya. Selamat menyambut Hari Nuzul Al-Quran. Laporan Syairah Sukri untuk Berita Al-Hijrah. Umat Islam di negara ini diseru agar terus mengimarahkan masjid sebagai pusat penyatuan ummah. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata semua pihak perlu terus mengimarahkan masjid dengan pelbagai aktiviti ilmiah serta membudayakan nilai-nilai agama serta menerapkan aspek pembangunan insaniah. Katanya sempena bulan Ramadan ini juga, institusi masjid perlu dijadikan sebagai pusat penghayatan ilmu seterusnya menjadi benteng melawan kejahatan. Imarahkanlah masjid. Ada kelas pengajian. Ada ruang untuk wanita. Ada ruang untuk anak-anak muda. Bagi dia pilihan apa yang dia minat untuk dia dapat meningkatkan ilmunya. Kalau tidak, kita hanya sekarang ini serah dan gunakan Islam itu hanya untuk porak-poranda, menyerang. Tak, bagi dia kefahaman. Apapun sebelum buat keputusan, ada kefahaman. Landasan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, pandangan ulama-ulama muktabar.
Beliau berkata demikian dalam ucapan di Majlis Perasmian Masjid Baharu Jami' Masjid Jami' Prai di Taman Senangin Prai. Pada majlis itu, beliau turut memberikan sumbangan RM100,000 kepada pihak masjid untuk digunakan sebagai pusat aktiviti keagamaan dan pembangunan insaniah anak-anak Qaryah di kawasan itu. Untuk rekod, Masjid Jami' Prai dibangunkan penduduk kawasan berkenaan pada tahun 1979 dan telah dibaik pulih sepenuhnya pada 29 Mac 2021 bagi menggantikan bangunan lama dengan kos perbelanjaan sebanyak RM5.5 juta. Di pulau keluarga selepas memeluk Islam, namun kepahitan hidup Muhammad Al-Fatih Abdullah tidak lama selepas dia bertemu kemanisan setelah penghijrahannya direstui keluarga. Lebih-lebih lagi ibunya yang kini gembira dan menghormati agama baru Muhammad Al-Fatih. Berkongsi detik indah memeluk Islam, Muhammad Fatih 26 tahun berkata, pada awalnya dia tertarik melihat kepada akhlak baik rakan sekolah serta keseronokan beribadah. Muhammad Fatih atau nama asalnya Tiru Ganam Ilumalai berkata, dia dikelilingi rakan-rakan Muslim sejak kecil yang turut mendorongnya untuk mendalami Islam. Saya memeluk Islam sebab daripada saya campur dengan kawan-kawan Melayu. So daripada situ saya tergerak hati sikit-sikit nak memeluk Islam. Lepas tu start sekolah saya masa tu pula dia baiklah. Baik, akhlak yang baik. Daripada situ saya tergerak hati untuk memeluk Islam. Dia orang pergi masjid ke surau, saya pun follow. Saya tengoklah cara dia orang solat, cara dia orang ambil wudu. Daripada situ macam tiba-tiba macam nak memeluk Islam. Bagaimanapun perjalanan hijrah Muhammad Al-Fatih tidak mudah. Menginjak usia 21 tahun, dia nekat memeluk agama suci itu namun tanpa pengetahuan keluarga. Bagaimanapun rahsianya terbongkar selepas ibunya melihatnya solat dan berpuasa setelah setahun penghijrahannya dan dia kemudian di pulau keluarga. Namun air yang dicincang tidak akan putus. Selepas tahun kedua pengislamannya, keluarga Muhammad Fatih akhirnya menerimanya semula walaupun berbeza agama. Al-Fatih ditemui media selepas menjadi antara penerima sumbangan daripada Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia Yadim dalam majlis iftar kasih ukhuwah bersama kelompok rentan, Mu'alaf dan OKU Iktiraf yang diadakan di Ibu Negara. Ini adalah program yang diberi namakan Iktiraf, ya, di mana kita fokus kepada golongan kelompok rentan, Mu'alaf dan juga OKU. Jadi sebenarnya Yadim telah mengambil inisiatif di mana kami telah mengadakan dialog, sesi dialog dengan mereka di Yadim, dan dalam masa yang sama kami telah mengatur beberapa program. Contohnya kelas pengajian Al-Quran di mana lebih daripada 30 kali diadakan bagi setiap tahun dan telah jalankan selama 4 tahun berturut-turut. Pada program ini, Yadim menyampaikan sumbangan antaranya baju raya serta duit raya kepada 40 penerima. Pertubuhan Akademi Al-Bayan komited memperkasa golongan mu'alaf dalam sektor pendidikan, terutamanya anak-anak mu'alaf untuk menjadi daim. Ia agar mereka dapat menyebarkan agama Allah dalam bahasa dan budaya masing-masing suatu hari nanti. Selain silibusnya yang terkini dan futuristik, keunikan pada kompleks Akademi Al-Bayan terserlah pada rekaan bangunannya yang tampil dengan 3 ciri budaya, Melayu, Cina dan India di pintu masuk masjid yang menjadi simbolik walau pintu bangsa mana yang kita masuk, kita tetap menyembah Allah yang satu. Ayuh berinfak di bulan mulia ini kepada Pertubuhan Akademi Al-Bayan demi pembangunan ummah. Selepas ini, 2 beranak rentung. Lori pasir langgar lori kapas. Alhamdulillah bertemu lagi. Tambang bas dari ibu kota ke pantai timur dan selatan tanah air naik 2 kali ganda menjelang Aidilfitri. Tinjauan kru Berita Al-Hijrah di Terminal Bersepadu Selatan TBS mendapati pengguna terbeban dengan kadar tambang yang mencecah RM85 ke Kelantan dan RM60 ke selatan tanah air. Jawan mendapati tiket ke Kelantan yang kebiasaannya berharga RM40 hingga RM50 kini mencecah RM85 sehala. Manakala tiket ke Pahang pula mencecah RM50 berbanding RM22 sebelum ini.
Tentunya pengguna bising dengan kenaikan yang membebankan itu. Antaranya ibu bapa yang menghantar anak ke Pantai Timur untuk menyambung pelajaran, Zakiah Yaakob. Macam aku rasa memang dua kali dah memang tak wajar langsung lah tu. Rasa kata kalau bagi orang yang berpendapatan rendah memang tak langsung tak orang kata tak patutlah. Untuk tu macam itulah. So akak rasa membebankan tak untuk orang-orang yang tak berpendapatan? Memang sangat membebankan. Kalau macam kan kos kat sini kan tinggi. Faham-faham sendirilah kat sini hidup ni. Sementara itu, seorang lagi pengguna pengangkutan awam bas, Nur Aimi Syazana Muhammad Amir, berkata dia hanya menyedari kenaikan 2 kali ganda itu tadi. Harga tiketnya yang dulu RM30 hingga RM35 sahaja naik RM60. Saya rasa terbeban lah sebab selalu kita beli tak semahal tu lah. Selalu beli harga berapa dan hari tak raya tu harga berapa? Selalu 30 hingga RM35 daripada Johor ke KL. Lepas tu hari raya ada yang sampai RM60 lah. 55 hingga RM60. Dalam pada itu, seorang lagi pengguna pengangkutan awam bas, Ain Natasha Rosli, berkata untuk cuti Aidilfitri kali ini, dia terpaksa memperuntukkan wang yang lebih untuk pulang ke kampung halaman minggu hadapan. Kalau naik 2 kali ganda harga, so saya kena allocate lagi double lah the cost untuk balik kampung tu. By right, usually it will cost dalam RM20 hingga RM25, but now dah jadi dalam 40 to 50. So 2 kali ganda harga, 2 kali ganda belanja raya lah. Orang ramai yang ditemui mengharapkan ada langkah yang proaktif untuk mengatasi masalah kenaikan tambang bas setiap kali sambutan Aidilfitri. 2 beranak rentung dalam nahas 2 lori di kilometer 331.8 arah utara Lebuh Raya Utara Selatan dekat Tapah awal pagi tadi. Mangsa yang maut merupakan pemandu trailer pasir berusia 45 tahun dan anak lelakinya berusia 23 tahun yang juga kelindan lori terbabit. Penolong pengarah operasi bomba Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad berkata kejadian kira-kira 7.45 pagi berkenaan membabitkan 2 lori yang masing-masing membawa muatan pasir dan kapas. Kebakaran tercetus susulan lori muatan pasir melanggar bahagian belakang lori membawa kapas yang berhenti di lorong kecemasan susur masuk kawasan rehat dan rawat Lebuh Raya Utara Selatan arah utara. Ekoran pelanggaran terbabit lori pasir terbabit terbakar menyebabkan pemandunya rentung. Manakala anak pemandu ditemui tersepit di bawah kepala lori juga mati terbakar. Pemandu lori muatan kapas bagaimanapun tidak mengalami sebarang kecederaan. Seorang remaja lelaki direman 6 hari bagi membantu siasatan kes mencederakan seorang penuntut perempuan sebuah universiti tempatan di Merbuk, Kedah. Kes membabitkan suspek berusia 19 tahun itu disiasat mengikut Seksyen 307 Kanun Keseksaan. Ketua Polis Kuala Muda Assistant Commissioner Wan Azharuddin Wan Ismail berkata perintah reman terpaksa dibuat di Hospital Sultan Abdul Halim Sungai Petani kerana suspek mengalami kecederaan di tangan kanan akibat ditikam pisau ketika bergelut dengan mangsa. Dalam kejadian jam 9.30 pagi semalam, mangsa dikatakan dihampiri suspek yang juga bekas teman lelakinya dan berlaku pertengkaran sebelum suspek bertindak menikam belakang badan mangsa berulang kali sehingga mangsa rebah. Suspek dikatakan tidak berpuas hati dengan mangsa kerana memutuskan hubungan mereka yang terjalin sekian lama sejak sama-sama belajar dan tinggal di Butterworth. Mangsa berusia 19 tahun itu mengalami kecederaan akibat tikaman di beberapa bahagian belakang badan dan leher. Polis telah merakam keterangan suspek dan beberapa saksi kejadian. Polis Johor akan merujuk kertas siasatan berhubung insiden seorang warga emas yang menampar pipi pemuda bukan Muslim ketika sedang makan di sebuah kedai serba-neka di sebuah pusat membeli belah kepada Timbalan Pendahuluan Raya sebelum Jumaat ini. Ketua Polis Negeri Datuk M. Kumar berkata suspek warga emas berusia 65 tahun itu juga telah dipanggil untuk memberi keterangan berhubung isu tersebut pada Isnin. Kita percaya kita akan merujuk kertas siasatan kepada Yang Arif Timbalan Pendakwa Raya dalam masa terdekat, saya rasa sebelum Jumaat ini, dan saya juga telah arahkan untuk merakam percakapan doktor sebelum kertas siasatan dirujuk untuk arahan dan nasihat daripada Yang Arif Timbalan Pendakwa Raya.
Saksi dah rakam anak dia dan juga beberapa orang saksi lah. Datuk Kumar meminta masyarakat berhenti mencetuskan spekulasi berhubung isu terbabit. Katanya kejadian ini adalah insiden terpencil dan bukan kerap terjadi di negara ini yang mengamalkan toleransi tinggi antara kaum. Beliau juga meminta masyarakat untuk tidak mengambil tindakan undang-undang sendiri dan menyerahkan kepada pihak bertanggungjawab dalam isu terbabit. Mangsa membuat laporan berhubung insiden itu pada jam 9.08 malam kemarin. Mangsa mendakwa ditampar 2 kali pada pipi kanan oleh seorang lelaki tidak dikenali selepas suspek bertanya mengenai agamanya dan meminta maikat miliknya. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dr. Zulkifli Hassan kagum dengan ketabahan Nur Irsalina Syahirah, 16 tahun yang hilang 5 ahli keluarga dalam tragedi tanah runtuh di Kampung Lereng Bukit, Miri pada 29 Januari lalu. Gadis tersebut kini fokus untuk menghadapi peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia SPM. Alhamdulillah, saya merasa kagumlah dengan ketabahan Nur Irsalina ni, walaupun cedera tapi tetap senyum, alhamdulillah. Dan yang paling saya begitu terharu sebab semangat untuk SPM tu, walaupun dalam keadaan begitu tetap bersemangat, tetap teringat dengan pelajaran. Dr. Zulkifli berkata demikian ketika menziarahi Nur Irsalina dan datuknya Arbi Syamsuddin, 2 individu yang terselamat dalam bencana tanah runtuh awal pagi tahun baharu Cina lalu. Nur Irsalina Syahirah belum dapat ke sekolah kerana dalam proses rawatan kakinya yang cedera dalam bencana tersebut. Sekian berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Al-Muhsin Muhammad Nur dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.